Nama saya Wan Syukria, boleh panggil Suzuki. Saya asal daripada Kuantan, Pahang dan sekarang saya menjalankan bisnes borong Cina. Yang pertama sekali, saya melakukan training atau seminar tapi tanpa pengetahuan. Iaitu saya memang tak pernah menghadiri sebarang kelas untuk bercakap sebagai seorang MC. Sangat banyak macam cara-cara kita untuk menyampaikan mesej supaya audiens faham apa yang kita sampaikan, dan body language, semua cara-cara yang betul lah untuk sebagai seorang yang berada di hadapan supaya audiens kat belakang mendapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Ia berjaya selama 13 minit dan 7 saat. Saya menggalakkan semua orang menyertai dan kalau boleh sertai program ini daripada awal. Maksudnya kalau daripada sekolah ke ataupun daripada universiti harus datang, sebab dia bukan saja mengajar kita untuk menjadi seorang MC tapi membina keyakinan diri dan kredibiliti kita sebagai seorang manusia lah. Jadi benda ni banyak manfaat, bukan saja kepada karier kita sebagai seorang MC tapi lebih luas daripada itu, sama ada kita nak menjadi seorang MC atau tidak.